Bateri dia ni pun bukan loi-loi tau. Dia kata boleh pakai sampai 1,000 cycle. Kau bayangkanlah kan, kau cuba bayangkan sehari pakai sekali boleh pakai sampai 1,000 hari. Mau dekat 3 tahun, balik modal. Aku diberitahu juga bateri yang pakai dalam powerbank ni sama juga yang digunakan dalam kereta Tesla. Dalam banyak-banyak powerbank yang aku dah review, dia ni aku yakin memang aku akan bawa dia pergi travel dan juga masuk hutan. Kapasiti dia 25,000 mAh. Charging takut panas. Relax, dia ada high temperature control. Device dia kecil-kecil, pakai current kecil-kecil. Relax, dia ni ada protection. Takut cas tinggi sangat watt. Relax, dia ni ada protection. Itu 3 masalah yang biasa powerbank murah-murah tak boleh handle, tapi dia ni boleh settlekan. Bukan tu je, ada 10 lagi. Bentuk dia kan korang tengok sendiri. Bagi aku memang dah super cantik. Dia ni ada TFT display. Dekat sini nanti dia akan tunjukkan watt masuk, watt keluar berapa. Mungkin sebab itulah harga dia ni ada sikit mahal lah, sikit rentung lah kan. Nak bawa naik kapal terbang? Boleh! Pada masa sama, dia ni support juga charging sampai 65 watt. Artinya nak full charge dia ni cuma makan masa 2.5 jam. 2 jam setengah. Okey lah, berat lah 609 gram. Berat ke tak berat? Korang rasa berat ke tak berat? Letak kat komen. Dia boleh mengecas pada masa yang sama 3 equipment. Contohlah, ada 2 komputer Apple tu, apa iMac, iPad. Kalau nak cas handphone sekali dua memang selalu tak jadi masalah. Kedua-dua output Type-C dia ni, satu boleh tembak keluar 100 watt, lagi satu boleh tembak keluar 140 watt. Artinya, boleh mengecas dan digunakan pada masa yang sama. Power lah tu. Aku tak sabar ni nak review dia ni bawa masuk hutan. Come to papa.